10,000. Okay, nama saya Muhammad Asliman bin Mat Isa, orang panggil Iman. Okay, asal saya daripada Banting, Selangor, berumur 23 tahun. Okay, dalam tempoh masa 10 hari dekat sini, saya sebenarnya tak yakin yang saya boleh achieve RM1,000 tu. Tapi selepas saya lepas 10 hari, saya makin confident lah, memang dapat achieve. And then saya lebih bertambah yakin dengan apa yang saya buat sekarang. Nampaklah jalan tu. Dalam masa 10 hari tu, income saya RM10,000. Dalam masa 10 hari tu, income saya RM1,000. Okay, kalau pengalaman menjual di luar, saya memang betul beza lah. Kalau saya tanya saya, beza dia mungkin itu saya buat sale untuk kedai. So kalau tak ada sale pun kita tetap gaji jalan. Tapi yang ni dekat sini kita buat betul-betul untuk kita. Kalau kita nak lebih, kita kena betul-betul buat lebih. Kalau kita malas, tak malu nak jumpa orang, so kita dapat kurang, kita dapat setiap apa yang kita buat. Okay, sejujurnya saya masih macam mana, saya masih suka basic tau, sebab itu confirm. Tapi semenjak saya join, sebab ini first time kerja saya dalam pengalaman kerja makan commission, mengharapkan commission. Saya rasa commission ni lebih meyakinkan lah, kita boleh achieve lebih daripada gaji basic. Memang basic tu dia tetap kan, buat kerja tu tak buat kerja tu dia dapat, tapi dia tak boleh dapat lebih. Yang ni kita buat lebih, dapat lebih. Itu kelebihan dia bagi saya. So untuk yang bagi saya lah, yang macam saya juga, dia tak malu pun sebenarnya dia nak bercakap dengan orang. Orang kata friendly lah, dia rasa dia boleh buat kerja sale ni. So memang jangan lepaskan peluang lah bang. Dekat sini memang boleh buat duit. Dia tak ada istilah sehari tu tak ada langsung sale, sebab dekat sini dia ajar daripada A sampai lah Z. So kita dapat knowledge tu full. Kalau kita tak tahu apa-apa, kita boleh tanya, kita boleh belajar. So kerja ni dalam environment team, so tak ada istilah kau tak tahu. So kalau kau tak tahu, kita boleh tolong. Kita boleh tunjuk je, tak ada istilah macam kau aku tak ada lah. Dekat sini memang saya seronok sebab itulah team tu. So kalau dia ada orang berfikiran dekat sini dia takut dia takkan dapat sale satu hari pun, tak mungkin lah bang, saya rasa. Kalau dia usaha, mesti ada. Takkan tak ada. Paling kurang pun mungkin lah 10 macam tu.